Allahyarham Laksamana Madya Tan Sri Mohd Sharif dilahirkan pada 13 Januari 1941 di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Beliau telah memasuki perkhidmatan PLDM pada 1 Januari 1961. Pernah berkhidmat di KD Sri Melaka, KD Sri Negeri Sembilan, Pegawai Staf 2 Sumber Manusia, KD Hang Tuah, Pegawai Memerintah, KD Pelando, Pegawai Memerintah, dan Panglima Armada selaku Timbalan Panglima Tentera Laut. Beliau menjawat jawatan Panglima Tentera Laut, PTL, pada tahun 1990. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1995 selepas bersara atas faktor kesihatan. Detik-detik kegemilangan Allahyarham termasuk mempelopori eksersis 2 hala di antara PLDM dengan Tentera Darat. Eksersis pertama yang berjaya dilaksanakan pada tahun 1986 dikenali sebagai One Reef. Merealisasikan pembinaan 2 buah kapal pemerintah dan bantuan pelbagai guna, 2 buah kapal korvet kelas Kasturi dan 2 buah kapal ronda pesisir pantai. Pegawai berkepakaran komunikasi yang pertama menerajui PLDM. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.